Ada faedah berkenaan dengan pemilihan kasut. Pemilihan selipar ataupun kasut pada hari raya atau hari-hari biasa. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, lubsun na'lis sauda yurisun nisyan. Memakai selipar atau kasut yang berwarna hitam itu mewarisi kelupaan. Tamam? Dan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, man labisa na'lan safra lam yazal fi sururin ma dama labisuha. Dan sesiapa yang memakai pakaian yang yang memakai kasut atau capal yang berwarna safra. Safra ni warna apa? Warna bunyi, kekuningan. Maksudnya kuning ni maksudnya warna bunyi. Kau safra tu warna kuning tu. Sebab tu kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kata Nabi berpakaian dengan pakaian ahmar. Boleh jadi ahmar, makna dia juga bunyi. Makna dia warna macam koko. Jadi saya sendiri memang boleh tengok kasut, jarang ada kasut hitam. Saya tu memang tak minat kasut hitam. Dan memang tak suka. Macam kasut Helmi. Yurisun nisyan. Mewarisi kelupaan. Jadi pakai kasut yang warna dia warna koko ataupun warna cerah. Pilih warna yang cerah lah maksudnya. Tamam? Dan disebut juga yurwa qalla hammuhu. Dia akan semakin kurang kesedihan. Orang yang pakai kasut yang berwarna safra, ini warna bunyi ataupun warna kuning kasutnya, maka dia akan menghilangkan atau dikurangkan baginya kesedihan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Karena tasurrun nazirin, orang yang melihatnya akan rasa gembira, maka berpakaian dengan kasut yang warnanya kekuningan ataupun warnanya bunyi yang bukan warnanya hitam, maka ianya akan menyebabkan kegembiraan masuk ke dalam hati kita insya-Allah taala. Dan sebab tu Imam Qurtubi mengatakan, man labisa na'lan asfar, tafsir kepada ayat tadi. Baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir, man labisa na'lan asfar qudiyat hajatuh. Siapa yang pakai kasut yang warnanya kuning, maka dia akan diperkenankan hajatnya, insya-Allah. Tamam? Dan hati-hati daripada berpakaian kasut yang sempit, kerana dia nampak macam bentuk kaki. Jadi jangan pakai macam tu. Dan juga bagi perempuan, jangan berpakaian kasut tumit tinggi, kerana ia akan menyebabkan rahimnya mudarat dan akan menyebabkan pandangan matanya menjadi dhaif. Ini yang disebutkan dalam kitab Fawaid Al-Ilahiyah, bahawa orang yang memakai kasut tinggi, maka ianya akan menyebabkan rahimnya mudarat dan kemudian dia juga akan menyebabkan matanya jadi dhaif, jadi lemah. Jadi dapat amal